tahu tak macam mana nak jadikan masakan korang tu jadi lagi sedap? Ini rahsia tau. Tengok video ni sampai habis. Untuk nak dapatkan masakan korang jadi lagi sedap adalah bermula daripada pemilihan bahan yang segar dan bersih. Okey, saya nak tunjuk kat sini bahan utama untuk kita nak buatkan sambal kita adalah kita menggunakan cili api merah. Cili api merah kita fresh ya tuan-tuan. Masih sejuk lagi sebab kita letak dalam kurung. Macam mana nak tahu cili itu dalam keadaan yang fresh adalah korang boleh tengok dekat sini, dekat tangkai dia ni masih lagi hijau. Kalau dia dah gelap sikit tu maksud dia dah lama dekat luar. Tengok macam ni, senang je kita nak petik dia. Itu maksudnya dia fresh lagi. Nampak? Macam tu. Fresh kan? Kalau nak masak untuk raya nanti ke, nak masak sambal ke, nak masak rendang ke, ni rendang Negeri Sembilan selalu pakai benda ni. Kalau nak buat rencah, boleh dapatkan sambal Pak Remy ni. Memang sangat mudah untuk digunakan. Tinggal cedok je dan kemudian korang masuklah dekat korang punya nasi goreng. Nak masak Maggi goreng, mi goreng, boleh jadikan rencah sambal-sambal Pak Remy ni. Ramai sangat katakan yang sambal kita ni sold out. Bila nak restock? Bila nak restock? Bila nak restock bang? Cepat-cepat grab. Okay? Tengok sekarang kat kuning.